apa kebaikan subsidi bersasar yang nak dibuat oleh kerajaan, dan juga sekarang kerajaan sedang melihat kepada isu subsidi barangan dapur. Kita memberikan penjelasan yang terbaik berdasarkan third force, suara ketiga. Kita bercakap sebagai rakyat Malaysia yang tidak mewakili parti politik. Kita bercakap adalah berdasarkan hak rakyat Malaysia. Sebab itu kita menyokong tindakan yang nak dilakukan oleh kerajaan. Walaupun ada kelemahan-kelemahan berdasarkan pelaksanaan dan teknikal, ini boleh diatasi. Yang paling penting, dah ada tindakan yang menghalang warga asing daripada untuk menggunakan subsidi rakyat. Ini yang paling penting. Kerajaan bukan sahaja mampu memberikan barangan murah dengan harga subsidi, tetapi kerajaan juga mampu untuk menghalang warga-warga asing menggunakan barangan subsidi rakyat Malaysia. Ini yang cuba kita sampaikan kepada rakyat. Selepas penyasaran subsidi diesel dan RON 95, giliran barang dapur pula. Bermakna kerajaan sedang melihat barangan dapur ini adalah barangan asasi yang telah disubsidikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Beras, kopi, gula, tepung, telur, ayam, daging, macam-macam barangan-barangan yang telah disubsidikan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia. Jika kerajaan buat subsidi bersasar, rakyat Malaysia nak beli barangan subsidi ini perlu gunakan aplikasi e-kos, perlu daftar dengan menggunakan kad pengenalan. Bermakna apa akan berlaku? Rakyat Malaysia akan dapat barangan subsidi dengan harga murah. Dalam masa yang sama, warga-warga asing yang ada dalam negara kita tidak boleh menikmati, membeli barangan-barangan subsidi. Tak boleh membeli barangan subsidi tadi dengan harga subsidi. Mereka terpaksa membeli barangan tadi dengan harga tanpa subsidi. Ini yang sedang berlaku. Kalau pelaksanaan ini dilaksanakan secara menyeluruh, apa akan terjadi? Kerajaan dapat memberikan harga barang yang murah kepada rakyat Malaysia dan kerajaan dapat mengaut keuntungan daripada barangan tadi daripada warga asing. Ini yang kerajaan cuba buat, tuan-tuan. Berikan kepada rakyat dengan harga subsidi, ambil keuntungan daripada warga asing dengan harga pasaran. Inilah tindakan yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Sebab itu kita di lantai NGO, kita lihat ini adalah perkara yang baik, yang perlu disokong. Ini dapat menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Ini dapat membezakan hak rakyat dengan warga-warga asing yang datang ke dalam negara kita, tuan-tuan. Inilah yang sedang berlaku dalam negara kita. Adakah perkara sebegini pun kita nak lawan, kita nak tentang, kita nak pertikaikan, kita nak timbulkan pelbagai polemik, nak membawa ke arah perbincangan yang bagai? Takkanlah perkara-perkara yang baik macam ni pun kita nak bangkang. Sebab itu kita bagi tahu, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia, bukan hak politik. Kita tak cakap hak politik. Politik dia nak bangkang tu, dia bangkang, tuan-tuan. Politik sampai bila dia tak akan bersetuju? Kalau dia bersetuju, bermakna dia sedang menyokong kerajaan untuk kekal. Apa perjuangan orang-orang politik, tuan-tuan? Mereka lapitkan perjuangan mereka ini dengan jenama rakyat. Tetapi sebenarnya mereka bukan perjuangkan untuk hak rakyat, tuan-tuan. Mereka perjuangkan untuk kepentingan kerusi dan kuasa. Bila mereka dapat kuasa, mereka menang, mereka juga akan teruskan dasar dan sistem yang ada sekarang ni. Ini saja, tuan-tuan. Sebab itu, kita sebagai rakyat, mana-mana perkara yang baik, yang dilaksanakan, yang dijalankan, yang dilakukan oleh kerajaan, kita sebagai rakyat Malaysia, kita akan sokong.
Kita jangan tanya kepada orang politik, dia tak akan sokong, tuan-tuan. Dan apa yang rakyat Malaysia perlu buat selepas ini, kalaulah warga-warga asing ini di dalam permis-permis mereka jual barangan-barangan subsidi, masa itulah kita boleh ambil lagi tindakan, boleh viral, kerajaan boleh ambil tindakan dengan lebih tegas. Dan mereka tidak boleh berselindung, tuan-tuan. Sekarang ini mereka boleh berselindung. Mereka boleh gunakan nama-nama isteri mereka, tuan-tuan. Boleh gunakan nama rakyat Malaysia, tuan-tuan. Mereka boleh bagi tahu mereka berniaga dan jaga di dalam kedai hanya sebagai pekerja, tuan-tuan. Selepas ini, tuan-tuan, mampus mereka ini, tuan-tuan. Warga-warga asing semua tak boleh beli barangan subsidi. Kalau hampa tengok dia orang beli barangan subsidi, hampa boleh tahan dia orang, tuan-tuan. Mana-mana warga asing beli barangan subsidi dengan harga subsidi, tuan-tuan, hampa boleh tahan dia orang, hampa boleh viralkan dia orang, tuan-tuan. Dia orang kena beli dengan harga tanpa subsidi. Selepas disil dan RON 95, kerajaan teliti penyasaran subsidi bagi gula, beras dan minyak masak pula. Mana gula, beras dan minyak masak pula yang kerajaan akan kenakan subsidi bersasar, yang warga-warga asing ni tak boleh digunakan. Kerajaan akan buat peringkat berperingkat melibatkan subsidi bersasar ini.